Kalau korang tengah plan trip ke Sabah, especially Kota Kinabalu dan Kundasang, video ni memang untuk korang. Hari terakhir trip 4 hari 3 malam kami bermula dengan satu hidden gem, hiking di Soso di Cornhill. Dengan view Gunung Kinabalu yang memang tak masuk akal cantiknya. Lepas tu kami breakfast di kafe dengan antara view paling padu di Kundasang. Dan sebelum balik kami singgah lunch spot viral dekat Kota Kinabalu yang ramai orang recommend. Tapi paling penting, dalam video ni saya akan share full breakdown budget trip kami dari tiket flight, hotel, kereta sewa, minyak sampai ke tempat-tempat yang menarik. So kalau korang tengah cari itinerary Sabah yang lengkap, jimat dan membaloi, tonton video ni sampai habis. Untuk hari terakhir kami dekat Kundasang ni, kami bangun dan bergerak seawal pukul 6.30 pagi ke Soso di Cornhill untuk aktiviti hiking santai. Tak jauh pun dari penginapan kita orang, dalam 11 minit macam tu. Harga tiket untuk korang hiking kat sini RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Ini harga untuk 6 pagi sampai pukul 5 petang ya. Kalau korang datang sebelum pukul 6 pagi untuk sunrise, harga dia lebih mahal. Dari segi parking pun diorang ada sediakan juga walaupun agak limited. Soso di Cornhill ni provide the best viewpoint untuk korang enjoy the whole open view area Kundasang ni pada ketinggian 1400 meter atas paras laut. Bukit ni terkenal dengan view Gunung Kinabalu yang clear dan sea of clouds ataupun awan kapet. Itu pun kalau korang datang awal lah sebelum ataupun time sunrise. Time kita orang kat puncak ni pun dah dalam 7.30 macam tu. Track hiking kat sini memang santai. Sesuai sangat lah untuk bawa family dan timing dari starting point ke puncak pun tak jauh. Dalam 15 hingga 20 minit macam tu je. Sampai je kat puncak nanti, diorang ada proper platform macam ni untuk korang tangkap gambar dan enjoy the beautiful scenery of Kundasang. Lepas hiking tu, kita orang balik ke hotel untuk bersiap dan check out. Untuk lokasi terakhir kami di Kundasang, kita orang pergi breakfast di Anoh Coffee. Kafe ni antara kafe yang viral dan tempat wajib singgah bila korang datang ke Kundasang ni. Diorang buka setiap hari dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 9.30 malam. Dari segi makanan dan kopi dekat kafe ni biasa je, tapi kafe ni memang win daripada segi vibe dan view dia yang ni. Tapi time kita orang datang ni dah agak lewat dalam pukul 10 macam tu, jadi Gunung Kinabalu dah kena cover dengan awan. Seterusnya kita orang teruskan perjalanan balik ke Kota Kinabalu. Lokasi terakhir untuk trip kita orang kat Sabah ni, kita orang nak pergi lunch di The Warung Kepayan kat Kota Kinabalu. Weekdays tempat ni dibuka daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 5.30 petang. Mostly orang recommend untuk try nasi kuning ayam kat sini. Harga dia RM12. Dari segi rasa, nasi dia rasa lebih kurang macam makan nasi ayam. Sambal dia tu jenis sambal yang tak terlalu pedas, balance antara rasa manis dengan pedas dia tu. Lepas makan, kami drop kereta di Kota Kinabalu International Airport sebelum proceed dengan counter check-in untuk balik ke KL. To summarize our trip ke Sabah ni, saya nak share cost breakdown secara kasar sebagai rujukan untuk korang yang plan nak ke Kota Kinabalu dan Kundasang untuk 4 hari 3 malam. So, untuk cost pertama, tiket flight.
Kereta tiket ke KK kita orang dapat dalam RM310 seorang untuk kelas ekonomi. Boleh dapat bawah RM300 sebenarnya untuk tiket flight ni. Tapi since kita orang ambil masa juga nak lock the date, time beli tiket ni dah jadi lebih daripada RM300. Yang kedua, accommodation. Untuk trip kali ni kita orang stay dekat dua tempat. Monokolo Boutique Hotel dekat Kota Kinabalu. Satu malam bilik superior without window ni harga dia dalam RM155. Dekat Pundasang pula kita orang stay dekat House Villa. 2 malam di superior room menghadap kapak dan natural view ni harga dia RM560. So total untuk 3 malam dekat KK dan Kundasang ni dalam RM358 seorang. Kos ketiga ialah kereta sewa dan minyak. Kereta sewa ni dalam RM220 sehari. So sepanjang dekat sini kita orang spend dalam RM750 termasuk sewa kereta RM660 untuk 3 hari dan minyak RM90. Kalau bahagi 6 orang dalam RM125 seorang, tak termasuk kos parking ya. Kos yang terakhir ialah attractions. Kat sini kita orang share 9 list aktiviti yang korang boleh cuba dekat sini dan kita akan buat cost breakdown ikut harga per person. Untuk KK, tiket island hopping ke Manukan dan Sapi Island RM68 seorang termasuk Sabah Park conservation fee, return boat transfer, terminal fee, life jacket dan snorkeling equipment. Untuk explore Jabatan Tan Paruli ni free admission. Free admission juga untuk korang tangkap gambar majestic background of Gunung Kinabalu di Mount Kinabalu viewing point ni. Dekat belah depan korang boleh beli souvenir di Pekan Nambalu Weekly Market. Next, untuk tiket ke Desa Dairy Farm ni RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Boleh explore the farm dan try local produce product macam susu daripada lembu-lembu yang ada kat sini. Dan korang juga boleh experience bagi makan lembu dan kambing yang ada kat sini. Kalau korang nak relax-relax, layan natural hot spring, korang boleh pergi ke Pouring Hot Spring ni. Tiket dia RM10 untuk dewasa dan RM5 untuk kanak-kanak. Untuk bahagian natural hot spring yang celup-celup kaki ni percuma je. Selain daripada ni ada dikenakan charges bergantung kepada jenis bathtub yang korang pilih. Dan untuk Kundasang Wow Memorial Park ni harga dia RM5 seorang. Untuk aktiviti ke-8 korang boleh ke Kundasang Market untuk explore local fruits, vegetable dan some souvenir. Untuk aktiviti terakhir, korang boleh hiking di Sosodikan Hill ni untuk enjoy the whole view of Kundasang pada ketinggian 1465 meter daripada paras laut. Harga tiket dia RM5 untuk dewasa dan RM3 untuk kanak-kanak. Just for sharing, untuk dine-in cost kita orang spend dalam RM126. Jadi RM21 seorang untuk setiap kali makan. 3 kali makan sehari untuk kami berenam. So, kalau kita campurkan semua kos ni secara kasar, flight RM310, accommodation RM392, car rental plus fuel RM125, attraction untuk semua 9 aktiviti termasuk yang percuma RM98 seorang. Jadi secara keseluruhan, anggaran kasar kos untuk seorang sepanjang 4 hari 3 malam tu dalam RM925, tak termasuk makan dan shopping. Okay, tu je sharing trip kami kali ni untuk KK dan Kundasang with cost breakdown. So hopefully cost breakdown ni boleh bagi gambaran awal dan rujukan for those yang tengah plan trip ke Kota Kinabalu dan Kundasang. So that mudahlah nanti kan korang nak plan itinerary dengan baik dan boleh standby budget sesuai untuk jalan-jalan kat sini. Kalau korang suka tonton video ni, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih tonton video ni sampai habis. Stay tune untuk next trip kami. Bye.